Bawang putih, akak ketumbar, ni biji ketumbar, lada hitam. Bawang putih, ketumbar, black pepper, serbuk ketumbar. Lepas tu kita mai tumbuk. Sos tiram ni anggaran dalam 3 sudu makan. Sos tiram sikit. Gula Thai 2 sudu. Gula putih 2 sudu. Sos bukit 1 sudu. MSG setengah sudu. Termtip 1 sudu. Chicken stock 2 nafas. Kicap pekat hitam nak bagi warna dia naik. Kicap biasa sebab saya tak ada kicap pekat. Susu cair 1 cup. Susu cair setengah cawan. Lepas tu kita gaul-gaul bagi masuk sebati. Tepung gandum anggaran 3 sudu makan. Tepung gandum anggaran 3 sudu. Ayam ni saya guna dalam 400 gram. Ayam saya dah habis kak. Saya guna anak dia. Apa kena cincang ke, guna blender ke bagi dia hancur tekstur dia macam ni. Zup. Dia kayam. Memang kaya pena dia. Kayam kejap kak. Nak campur dulu. Isi ayam, letak. Tu ni kayu lidi. Lepas tu kita lenyek-lenyek dia macam tu. Letak isi ayam. Letak chopstick. Lenyek-lenyekkan. Jadilah ni kak. Lepas tu kita nak kena pergi bekukan selama 2 jam. Zup. Zap. Dah keras. So kita bakar. Saya bakar guna air fryer. Boleh kak? Zup. Zap lagi. Tada. Asyap. Kanyang nunsuk something. Kira okey ni kan? Jadi. Wow, rapuhnya. Dia macam fluffy macam tu. Test rasa sekejap. Wow. Saya tak boleh nak describe rasa dia. Test sekejap lagi sekali. Tekstur dia lain macam. Tekstur telur. Tapi flavor dia ada. Penuh dengan rasa. Sedap. Cuma tekstur dia je yang pelik sikit. Okay, tu je guys. Jumpa lagi.